kenapa emas public gold tiada dividen? Sebelum anda tanya soalan ini, anda perlu faham sifat emas itu sendiri. Sifat emas ini tidak boleh dicipta, emas tidak tumbuh dalam tanah atau tumbuh tunas di keliling emas. Jadi secara logiknya emas ini nilainya kekal sampai bila-bila. Tetapi hakikat ini hanya tertakluk kepada emas fizikal seperti ini. Jika anda faham sifat emas yang nilainya kekal sampai bila-bila, maka anda akan faham bahawa keuntungan simpanan emas 100% atas sebab kenaikan harga emas itu sahaja. Anda juga perlu faham konsep dividen, iaitu keuntungan dari pelaburan. Contoh, ASB dan tabung haji. Duit simpanan anda digunakan oleh ASB dan tabung haji untuk dilaburkan pada satu tempat dan keuntungan pelaburan tersebut diberi dalam bentuk dividen. Jadi, bagaimana syarikat jual beli emas dapat memberikan dividen dari pelaburan emas? Soalan ini untuk anda kaji sebelum anda buat keputusan untuk melabur duit anda. So, bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama di Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya, step daftar ke Public Gold atau klik di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.